Korang hari-hari cakap rim jenama AOW ni kan cutting macam rim ori Japan race kan. Hari ni Wan Cina nak tunjuk lagi satu jenama Thailand. Cutting dia memang nampak macam race juga, iaitu NK Performance. Okey, kanan Wan Cina ni ada satu TE37 Saga SL dengan juga TE37 Saga DJM. Tapi hari ni Wan Cina nak tunjuk satu warna yang sangat rare dalam pasaran. Wan Cina jarang lah tengok orang pasang warna ini. Wan Cina rasa sangat garang untuk kereta korang, iaitu TE37 Flat Black. Okey, kita boleh nampak di depan Wan Cina ni adalah TE37 daripada jenama NK Performance. Memang sangat clean gila. Sebab apa? Tulisan Ford Chopper semua memang dia dah kurang, tapi dia letak board racing dekat sini saja. Sini ada stiker nantilah. Tetapi Wan Cina rasa kalau tak letak stiker ni, dia nampak clean gila dengan juga garang. Warna hitam kilat memang cantik, tapi Wan Cina rasa warna hitam mati ni memang lagi garang kalau pasang dekat kereta. Nampak macam kereta Batman. Okey, so spek untuk rim ini adalah 18x8.5 offset 35, sesuai untuk banyak kereta, terutamanya Civic. Okey, Civic pasang spek ni memang cantik gila. Simple TE37 punya design, kita tak payah cakap banyak. 6 batang, memang belanja caliper dengan juga NK Performance. Ini adalah rim flow forming. Okey, rim flow forming kita tahu dia ringan. So jom kita tengok timbang berat rim TE37 daripada jenama NK Performance ni berapa guys. Okey guys, so kita boleh nampak berat rim NK Performance ni 8.6 kilo saja. Kalau sama spek, sama size untuk jenama AOW 8.9 kilo. So kita boleh nampak NK Performance ni lebih ringan daripada AOW punya TE37. So kita nak tunjuk sikit NK Performance punya rim warna flat black yang sangat cantik, dengan juga rim dia cutting macam Jepun juga. So kalau korang suka begini, like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari rim, cari Wan Cina. Thank you guys.